Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar
di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah.
Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama dengan kami Ustazah dan juga uh, suami tercinta Dr. Azhar, ya, yang kami sebelum ni telah pun kita buat apa bang? Tazkirah malam Hari Rabu malam Khamis. Tazkirah malam Khamis, ya. Cuma lepas tu kami terlalu busy sebenarnya, sibuk sangat jadi tak sempat nak online, tapi ni kami insya-Allah cubalah ya kembalikan semula setiap Rabu malam Khamis untuk kita berbicara santai. Biasanya dalam tazkirah malam Khamis ni apa yang kami akan kongsikan adalah apa yang akan kami kongsikan adalah uh, apa ni pengalaman-pengalaman, pengalaman-pengalaman. Jadi kalau ada adik-adik, anak-anak, ya tuan-puan yang berkelapangan malam ni, silalah ya mendengar sebab kadang-kadang kita belajar daripada pengalaman kita dan kadang-kadang juga kita belajar daripada pengalaman orang lain. Jadi silakan apa ni Ustaz, kat mana ni? Kita nak cerita pasal pengalaman pergi mana pula? Jepun dah sudah dah hari tu. Dah banyak dah cerita yang Jepun ni kan? Sekarang ni pengalaman ke mana? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak muslimin dan muslimat, Ustaz Musa, semua yang sedang menonton rancangan ini, Ustaz doakan semuanya baik-baik belaka, awal, tengah dan akhirnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bicara malam Khamis, Jum tu Jannah, dibawa daripada Tahfiz Madinatul Huffaz. Sebagaimana yang Ustazah sebutlah, macam mana kita nak mengolah konten ini ialah dalam bentuk kita sharing, perkongsian pengalaman. Ini insya-Allah the mother of knowledge, ibu bagi segala pengalaman, ibu bagi segala ilmu ialah pengalaman. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah permudahkan kami untuk bermusafir ya di beberapa buah negara, bukan saja-saja tetapi membawa jemaah. Membawa jemaah. Jadi kalau saya sebut tu betul lah, banyak tempat dah yang telah kita sharing. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak sharing tentang jaulah ataupun rehlah ataupun ekspedisi ataupun perjalanan kami membawa jemaah ke Uzbekistan. Siapa pernah pergi Uzbekistan? Pernah tak pergi Uzbekistan? Ni sahabat-sahabat kat Facebook ke, kat mana ke, ya? Pernah tak pergi Uzbekistan? Siapa yang pernah pergi Uzbekistan mungkin akan lebih nampak apa yang kami nak cerita. Pernah dengar nama je. Tak apa, tak apa. Biar kami cerita dulu. Mana dah tahu nanti teringin nak pergi kan? Sebab Ustaz rasa, betul kan Ustaz kan? Uzbekistan ni sebenarnya adalah di antara negara yang kami rasa kena masuk list kalau kita nak pergi berjalan. Dia bukan melancong tapi mengambil ibrah. Sangat best bila kita berjalan ni, mengambil ibrah, mengambil pengalaman, mengambil pengajaran. So yang Ustaz nak bicarakan pada malam ni adalah trip kami ke Uzbekistan, bagaimana Uzbekistan tu mengajar terlalu banyak sebenarnya. Sampai kami berdua ni ada berasa lagi teringin apa dia rasa nak pergi balik Uzbekistan sebab ada beberapa tempat lagi tak pergi, ya. Jadi pada malam ni silakan kita bagi Ustaz apa poin-poin dia ni nak cakap ni. Antaranya siapa yang salin tu lagi elok. Kuliah malam ni bukan kuliah sejarah ya. Jadi Ustaz hanya memberikan intro yang ringkas
Kemudian kita akan masuk kepada ibrah yang kita nak sampaikan. Uh-uh. Nama diberinya ialah Uzbekistan. Sebuah negara tanpa pantai yang terletak di Asia Tengah dan ibu kotanya ialah Bandar Tashkent. Jadi nanti kita tanya kuis ni. Ya, maknanya Uzbekistan ni antara spesialnya adalah negara tanpa pantai. Sebaliknya ia dikelilingi oleh negara-negara lain. Ya, kalau Malaysia ada pantai tak? Ustazah orang Negeri Sembilan, pantai Ustazah Port Dickson. Ustaz orang Kelantan, pantai dia Bacok. Banyak lagi pantai lain. Tapi Uzbekistan ni duduk di tengah-tengah. Sebenarnya duduk di laluan sutera. Ya. Jadi ceritanya ialah kalau kita tengok dari segi geografinya, dia dihimpit oleh 5 negara di sekelilingnya. Namanya Kazakhstan, Kyrgyzstan, nampak macam terbalik-balik dari lidah tu. Ya, jadi dikelilingi oleh Kazakhstan. Lagi dekat utara Kazakhstan, timur laut dia Kyrgyzstan. Daripada tenggara Tajikistan. Daripada selatan Afghanistan. Bersempadan pula dengan Turkmenistan. Rasanya Piramli pun dapat idea Tantan ni kat sini ke bang? Kelantan tak ada. Kelantan tak ada. Jadi keliling Uzbekistan tu adalah negara-negara lain. Ya. Apa yang menarik ialah ini memang satu benda yang sangat baru dan terkejut. Bila kita semua kita semua jadi terkejut, iaitu bila kami sampai kat sana, Masya Allah, Tabarakallah, paling kanan paling kiri ialah orang Islam, paling kanan paling kiri masjid, pergi sikit lagi masjid, pergi depan masjid, kemudian banyak peninggalan-peninggalan Islam. Dan kalau bercakap soal halal food sangat mudah. Kenapa? Rupa-rupanya mendapati 93% penduduk di Uzbekistan ialah orang Islam. Maknanya daripada 37% tu hampir 33% adalah daripada 37 juta rakyat Uzbekistan, hampir 34 juta adalah orang Islam. Maknanya lebih ramai daripada Malaysia dari sudut peratusan Uzbekistan ni. Masya Allah. Dan di sana penganut Islam dia Sunni, 90% lebih. Baki tu je yang Syiah dan juga yang sekular. Macam tu. Dan apa yang menarik ialah awal-awal kami sampai ke Uzbekistan, bagaimana kami diberitahu oleh pihak di sana, insya-Allah Ustaz dengan jemaah boleh berjalan dan bersiaran pada waktu malam dengan aman. Tidak ada gangguan. Ini pengalaman kami, insya-Allah aman saja. Nak menggambarkan bagaimana suasana yang betul-betul aman. Tak macam kita kat Malaysia dinobatkan antara yang bahaya kalau kata nak berjalan malam pada waktu malam. Ya, sekarang ni kan. Okey, itu kita cerita sikit latar belakang supaya kita nampak view Uzbekistan ni adalah sebenarnya sebuah negara umat Islam. Sebab 93% adalah beragama Islam. Ya, sebenarnya sebelum kami pergi Uzbek, kami tak rasa dekat pun dengan Uzbek dan kami tak berapa nampak pun. Bukan kami lah, ustazah lah, saya tahu lah ustaz kan. Tak berapa nampak dan tak adalah menunjukkan minat sangat kepada sejarah-sejarah yang berlaku di sana. Tapi subhanallah, ya. Bila kami dah pergi sana, dia membuka mata. Nanti nak buka mata lah ni, sabar ya, nak buka mata ni. Subhanallah, terlampau banyak. Sebab rupanya Uzbekistan tu, antaranya, yang ni nanti Ustaz cerita, Ustaz nak cakap dulu. Dekat sana, ada satu macam padang yang luas lah, ya, panggil dataran. Dia panggil dataran syuhada. Dataran syuhada itu menyaksikan lebih kurang 1 juta orang Islam yang telah dibunuh oleh penjajah. Yalah, pada zaman Soviet Union. Pada zaman Soviet, hampir 1 juta yang telah dibunuh. Dia tak mesti orang tu orang alim sangat, tak. Asalkan nampak je rumah kamu ada tanda yang kamu ni Muslim, ada lembaran Quran ke, ya, ada apa-apalah yang menunjuk Muslim, bunuh.
Jadi dipanggil satu dataran tu adalah dataran syuhada. Maknanya pada masa tu penjajah datang nak kikis segala apa ni ajaran-ajaran Islam tu tak nak nampak langsung. Itu pernah berlaku pada satu ketika dan bayangkan macam mana umat Islam di Uzbek nak mengembalikan semula ajaran Islam dekat Uzbekistan setelah dikikis sebegitu teruk pada zaman Soviet tu. Ah. Bahkan dalam masa yang sama, bila tak jauh dengan dataran syuhada itu, kita juga akan bertemu dengan perkuburan yang terdiri di kalangan wali-wali Allah, Masya Allah. orang yang soleh, para ulama, dan jumlah mereka hampir 4,000 kubur yang dijaga sehingga kini. Masya Dan bila Allah. kita tanya kenapa ni nampak dijaga sangat-sangat, mereka akan sebut susun galut. Mereka ni orang alim, yang ni ulama, ini alim fiqh, ini alim tasawuf, Hadis. ini alim hadis. Masya Allah, bukan sikit, 4,000 kubur yang dijaga pada satu tempat. Jadi ini yang menyebabkan kita rasa Betul. kagum. Masa kami sampai sana kan kami kata, ya Allah, kita datang ziarah makam ataupun pusara, antaranya adalah Ibnu Sina. Ibn Sina, Ibnu Sina. Antaranya adalah Imam Bukhari. Antaranya adalah Imam Naqsyabandi, Imam Bahauddin apa ni? Naqsyabandi. Anak Syabandi, bahkan yang menjadi rujukan utama kepada umat Islam dari dalam bidang apa ni, dari segi mazhab kita dekat Malaysia ni, di mazhab Syafi'i tu, di sanalah adanya pusara Abu Mansur Al-Maturidi. Bayangkan, ya. Banyak lagi ni yang kita tulis semua, kita catat. Dalam perjalanan tu, ni satu hal lagi, ya, adik-adik kakak tuan puan sekalian, bila kita mengembara, bila kita berjalan, kita kena berjalan dengan buku. Kalau lah tak buku pun, Tak. nota ataupun handphone lah. Maknanya tulis nota. Macam Ustaz suka tulis dalam handphone. Tapi macam Ustaz suka tulis dalam buku tulis. Masa kami pergi mana-mana je lah. Turki, kami pergi ke Uzbekistan. Ustaz kadang tengok balik apa yang Ustaz tulis. Satu buku, contoh bang. Contoh macam satu buku ni kan, buku tulis ni, kulit ke kulit ni. Ini habis nanti ni, tulis semua, tulis. Sebab apa? Ilmu ni kena diikat dengan tulisan. Kita rasa macam kita ingat masa mula-mula nampak. Tapi ah, dah makan nasi tu sekarang apa segala macam, ya. Dah shopping, dah apa beli macam-macam kan, lama-lama tak ingat, ya. Jadi memang kena diikat dengan dengan tulisan. Jadi itu antara lain kenapa kenapa kami suka nak share, sebab kami dah tulis. Betul kan Bang, kan, ya? Ustaz tak tulis sangatlah, Ustaz yang tulis, ya. Dah tulis. Jadi ilmu ni bila dah diikat dengan tulisan, dia kena diperkukuhkan dengan menyampaikan. Jadi boleh jadi adik kakak belum pernah pergi Uzbek, tapi mari dengar bagaimana kami rasa teruja untuk mengenali ulama-ulama yang telah kami ziarahi pusara mereka. Ya, kami teruja nak melihat macam mana, Masya Allah, kesungguhan jihad mereka. Ya, setiap ulama tu ada bidang kepakaran masing-masing. Ya, dan semua itu kita apa ni, kita boleh share-share, bincang-bincang Ya. malam ni. Jadi kalau kita di sekolah seringkali diletakkan nama kelas, nama pejabat dengan nama-nama yang sebenarnya mereka itu berasal daripada Uzbek. Kita ambil contoh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, pakar dalam bidang matematik. Dalam masa yang sama juga beliau seorang alim. Jadi kita pun selama ni sebelum Ustaz pergi ke Uzbek, ingatkan orang mana pun Masya Allah daripada bumi Uzbek. Begitulah juga dengan kitab yang sangat famous yang kita ajar di Malaysia, bab tasawuf, Tanbihul Ghafilin, yang dikarang oleh Al-Lais, Abu Lais As-Samarqandi, juga datang daripada Uzbekistan. Abu Mansur Al-Maturidi, Masya Allah, pengaruhnya sampai ke Nusantara, Indonesia, Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita pun Alhamdulillah pergi melawat kubur beliau, Masya Allah. juga datang daripada Uzbekistan. Begitulah juga dengan satu tarekat yang sangat masyhur. Kalau ditanya tarekat ni apa maksud Ustaz? Beginilah cara mudah
untuk kita tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dengan cara yang dipelopori oleh ulama-ulama yang terdahulu. Jadi bagaimana Al-Imam Naqsyabandi yang membina tarekat Naqsyabandiyah pun datang daripada Uzbekistan. Ibnu Sina, semua kita tahu, bagaimana orang Islam pun tahu, kenal, dan bukan Islam pun kenal, yang mengarang kitab yang sangat masyhur Al-Qanun fi Tibb, yang diterjemahkan dalam ratusan bahasa yang lain, sehingga merujukan kepada mereka yang dalam dunia perubatan. Datang daripada mana? Datang daripada Uzbekistan. Dan tentu sekali yang paling famous lah pada pendapat Ya. Ustaz, tak lain tak bukan, siapa dia? Imam Al-Bukhari. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Imam Bukhari, tuan-puan, bukan orang Arab, tidak juga orang Jawa. Tetapi beliau adalah orang Uzbek. Jadi apa yang berlaku ialah kami pergi ke sana pada lebih kurang 2023, 2 tahun yang lepas, Ya. sebulan sebelum nak Ramadan. Jadi apa yang Ustaz buat ialah kita ambil kitab beliau tentang puasa, hadis-hadis tentang buat puasa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kita baca je dalam perjalanan kita daripada Uzbek pergi ke Tashkent, pergi ke Bukhara. Jadi kita baca sikit-sikit sehingga tamatlah kitab Siam yang disusun hadisnya oleh Imam Bukhari. Jadi pada malam ni lah, supaya kita tidak hanyut dengan sejarah Cukup banyak sangat semata-mata. kan. Kita fokus satu je, Ya. bang. Kalau ikutkan hasrat Ustaz ni, Ustaz nak sebut ketujuh ulama yang hebat yang tersenarai tadi. Tapi tentunya makan masa. Kalau satu tu 1 jam, 7 jam lah kan. So sedangkan kita bersiaran hanya 1 jam saja. Ni pun dah tinggal sikit dah ni. Dah tinggal Iya. setengah jam. Jadi kita ambil seorang saja, Imam Bukhari. Ya. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, nama penuh Imam Bukhari ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Kalau Ustaz berhenti setakat tu kita terasa macam bunyi orang Arab je. Tapi bila bin Bar Zimbah, ini bukan Arab lah. Memang Tok Yang. Oyang dia. Oyang yang kelima. Oyang kelima tu adalah datang daripada bangsa Parsi. Asalnya menyembah berhala, menganut agama Majusi. Akhir sekali beliau memeluk Islam. Jadi Masya Allah. Itu Monyang dia, bukan Imam Bukhari Bukan Bukhari, ya. Jadi kalau tengok sejarahnya bagaimana Imam Bukhari ni, tuan-puan, lahir dia pada 13 Syawal 194 Hijrah. Dan meninggal dunia 1 Syawal 256 Hijrah. Dan beliaunya pada usia 62 tahun. Jadi ketika mana rombongan kami ke sana, kami tanya jemaah, okey, agak kita nak fokus kepada imam mana pada trip ini. Semua setuju kepada Imam Bukhari. Maka pada masa itulah, sambil kita pergi ziarah makam Imam Bukhari, sambil kita membaca hadis Bukhari bab puasa, maka kita juga berkongsi tentang sejarah hebat yang ada pada Imam Bukhari. Rupa-rupanya hadirin sekalian, sejarah hebat pada Imam Bukhari ini, dia tidak datang daripada Imam Bukhari bizat, tetapi dia datang daripada ayah dia lagi, Al-Allamah Syekh Ismail. Masya Allah. Apa dia? Iaitu bila ditanya kenapa anak kamu ni hebat, maka antaranya yang dia jawab ialah la a'lamu min mali dirhaman min haram wala dirhaman min syubhah. Masya Allah. Sepanjang hidup aku, seingat aku. Nak terjemah. Okey. Kalau kalian tak ada point nak cakap. Jadi apa kata ayah kepada Imam Bukhari? Macam mana tadi? Saya harap dia tadi. La a'lamu. Ya. Bila orang tanya, ini nak beritahu ya, hebat-hebat. Ustaz pakai make up apa? Bersih muka, pakai filter. Okey. Okey. Apa tadi? Okey. Ayah Imam Bukhari bila ditanya, nak beritahu takwanya ayah Imam Bukhari tu lahir anak macam tu biiznillah ya. Maka kata ayah Imam Bukhari, seingat aku lah, betul kan? Kalau terjemah macam tu kan? Seingat aku, tidak ada aku
menggunakan, Hmm. ya, walau 1 dirham pun daripada sumber yang haram ataupun 1 dirham pun dari sumber yang syubhah. Subhanallah. Jangan kata haram, syubhah pun tak Syubhah. boleh. Kata ayah dia, seingat aku, sedaya upaya aku dah jaga dah. Nak jaga anak keturunan aku ni, tidak ada 1 dirham pun daripada yang haram maupun 1 dirham daripada yang syubhah. Kami masa masa yalah, um, kita kita apa kita baca balik tentang Imam Bukhari kan. Memang memang terdiam jadi satu renungan kepada kami, renungan untuk kita semua. Hari ni kita bercakap pasal pasal cabaran mendidik, ya, mendidik anak, mendidik pelajar. Subhanallah, puah menyelongkar ni, kenapa pelajar jadi macam ni, kenapa anak jadi macam ni. Subhanallah, ya. Akhir zaman tu antara lain Nabi SAW sebut, bercampur-campur sangat sumber harta benda. Ya. Sebab itulah kita kena melihat secara komprehensif. Iaitu Mhm. kalaulah kita perasan wa imma na'uzubillah anak kita ke anak orang ke anak Mhm. buah ke yang dia agak sedikit nakal, degil. Kamu tak akhirnya semua kita dengar macam-macam. Bunuh di sekolah ada, Nauzubillah robek waliyazubillah di sekolah ada, buli di waliyazubillah. sekolah ada. Semua na'uzubillah min zalik. Ya, kita boleh senaraikan seribu sepunca begitu begini begitu begini, tapi alangkah baik kalaulah dalam masa yang sama kita membuat postmortem monolog pada diri sendiri. Hmm. Okey, setakat mana makanan yang haram, makanan yang syubhah yang terlibat dan kita gunakan dia sebagai duit belanja, ada yang kita makan, ada yang kita minum, ada yang kita Masya Allah. pakai, yang terlibat anak isteri kita makan, suami kita makan. Jadi akhir sekali itu mempengaruhi itu kepada fikrah, mempengaruhi kepada iman, mempengaruhi kepada baik dan buruk Hafazan. syakhsiah dan seumpamanya. Bayangkan, Hmm. tuan-puan, ini kita cakap pasal kita sama-sama, ya, ustazah pun seorang ibu kan, cuba didik anak, cuba didik pelajar juga kan, sama dengan ustaz. Kita nak hafal satu hadis, nak tanya, kita hafal tak hadis 40? Kan hadis 40 Imam Nawawi kan? Ya, ya. 40 ni cerita 40 je. Bukan banyak. 40 je. Tapi nak tanya, kita hafal tak hadis 40 tu? Anak Jangan, kita jangan hafal kata tak? Imam Imam apa ni Bukhari 600,000. Jangan Imam kata. Bukhari semua totalnya 600,000. Ha. Yang 40 tu pun, yang 40 tu pun, tak larat nak hafal. Sebab apa? Sebab nak tak nak. Ustaz, sekarang kan, tuan-puan, kami tidak bercakap menuding jari pada siapa-siapa. Kita bila belajar, kita suluh diri kita dulu. Ya, jadi maknanya apa? Kami pun fikir, ya Allah, minta ampun lah ya Allah. Kalau ada yang syubhah yang kami bawa balik, ada yang terjebak di sana sini, sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja, janganlah dihukum, ya, pada syakhsiah kami. Janganlah menjadi musibah kepada agama kami. Sungguh. Sebab apa? Sebab tengok macam mana hebatnya Imam Bukhari tu, biiznillah. Tapi kita tengok jalur dia, Ikhtiar dia. ikhtiar, pendidikan dia. Ayah dia kata, seingat aku tidak pernah, walau sedirham pun, yang syubhah, apatah lagi yang haram, yang aku jadikan darah daging kepada anakku si Imam Bukhari ni. Kalaulah kita Mhm. boleh perumpamaan zaman sekarang lah. Kita kata, oh Ustaz, saya dah mencari rezeki yang halal. Saya lah government servant, punch in pukul 8, punch out pukul 5. It's okay. Kalaulah kita nak buat sedikit nilai taqwa yang ada pada Syekh Al-Allamah Ismail ini dalam konteks kita, ya, kita kata kita halal dah. Bekerja government servant dalam sektor yang halal. Tapi kemungkinan di antara pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang itu kemungkinan banyak yang kita melencong. Ya, Ah, pukul 2:30 dah keluar pergi Sogo contoh. Nah, pukul 5 petang punch out. Jadi dah merayau tak ke mana tu. Esok kan pula okey, bahagian pagi pula pukul 10 barulah masuk. Jadi bagaimana nak beritahu dari segi kita tidak perform dalam kerja kita sedangkan kita dibayar gaji berdasarkan kepada masa tersebut. Jadi, orang yang tidak mahu terlibat dalam perkara-perkara yang syubhah, ada di kalangan mereka yang mengambil keputusan begini. Okey, gaji aku ni 3,000 sebulan. Tak apalah, aku ambil RM300, aku sedekah.
anggap sebagai cover membersihkan. cover atas ketaksiran, kelalaian, menggunakan masa yang tak sewajarnya. Betul. Masya Allah. Ini yang dikatakan membersihkan benda yang syubhah, membersihkan benda yang haram. Maknanya apa dia? Tidak melampau untuk kita kata kalau ditakdirkan Syekh Al-Allamah Ismail, ayah kepada Bukhari hidup, dia buat benda tu. Soalannya, kita buat tak benda tu? Ya. Gitu. Okey, lagi Ustaz. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang dikatakan bagaimana Imam Bukhari ni hebat selain daripada didikan ayah dia, juga tempias daripada didikan ibu dia. Masya Allah. Ya, kita tahu bahawasanya Imam Bukhari ni tuan-puan pada usia 4 tahun beliau buta secara tiba-tiba. Ya. Kerana sakit yang tak dapat dikesan, tiba-tiba rabun kemudian buta. Daripada 4 tahun sampailah kepada 10 tahun. Tapi in between tersebut, bagaimana satu hari ibu dia hantar pada guru untuk mengaji Quran. Jadi, guru tu ajarlah kepada Imam Bukhari dan juga kepada anak murid yang lain surah Qaf daripada awal sehingga akhir. Dalam Kemudian, keadaan Imam Bukhari tu buta. buta. Ya. Jadi, tiba kepada masa Imam Bukhari nak tasmih, ya sesuai dengan buta dia, kata Tok Guru, okey, untuk kamu ni hanya baca satu ayat saja. Sesuai dengan buta tu. Dan ayat pertama, surah Qaf. Qaf saja. Mana seolah-olah, yalah nak merendah ke, tak merendahkan, tapi sesuai Mana lah. nak ni lah, tak nak bagi pressure lah. Tak Sebab pressure. anak murid ni 4 tahun buta pula kan. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana Imam Bukhari baca daripada awal sampai akhir surah Qaf, wal Quranil Majid, bal ajibu, sampai kepada akhirnya. Tergamam guru ni. Masya Allah, kalau macam ni, kamu tak sepatutnya hanya belajar Quran semata-mata, tetapi alangkah baik kalau kamu mulai menghafaz hadis-hadis Nabi yang ratusan ribu tu. Jadi dengan semangat itulah dia balik ke rumah. Beritahu kepada ibu dia, ibu, guru bukan sekadar rekomen dia menghafaz Quran, tapi rekomen juga dia menghafaz hadis-hadis Nabi yang nilainya beratus-ratus ribu. Kata dengan ibu, agak-agaklah sikit, begitulah bahasanya. Agak-agaklah sikit, kamu ni buta, jangan kamu streskan diri kamu dengan menghafaz hadis-hadis Nabi yang ratus-ratus ribu tu. Pun begitu, tetap juga Imam Bukhari nak juga dan nak juga. Sehinggalah dorongan yang kuat itulah menjadikan satu malam ibu Imam Bukhari ni dia bangun qiyamul lail, tahajud, doa daripada malam sampai ke subuh non-stop. Non-stop. Berdoa, Ya Allah, Ya Basir, alladhi kulli syai'in qadir, a'id basarahu li. Diulangnya doa ni sehingga lumat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Basir, alladhi kulla syai'in qadir, a'id basarahu li. Ya Allah, Ya Basir, alladhi kulla syai'in qadir, a'id basarahu li. Maksud dia bang. Apa? Bagi saya terjemah. Hati tak ada kerja pula. Tak ada kerja, saya tak ada prepare. Ya Allah, wahai Allah yang maha melihat, yang atas setiap sesuatu itu maha berkuasa, kau kembalikanlah penglihatan anakku untuk aku dapat tengok masa aku hidup ni. Ya, Masya Itu maksud mak dia. Ya. Dia baca doa daripada malam sampailah terbit matahari, dengan solat, luar solat, dalam sujud, dalam doa. Itulah doanya, mohon supaya sementara hidup ni aku dapat lihat anak aku tu dikembalikan semula penglihatan dia. Betul. Jadi, tengah-tengah dia baca doa tu, dia pun dengarlah bagaimana anak dia seawal pagi tu mengulang surah Qaf. Sebab surah tu baru saja diajar. Sehinggalah masuk kepada ayat yang ke-22 surah Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Okey, tulis balik surah Qaf ayat berapa? Ada hadiah sawana hufaz ni. Ni kita bagi hadiah. Minum dengan Ustazah ya, minuman Koko Premium. Ayat berapa tadi bang? 22 surah Qaf. Surah Qaf ayat 22.
Memang ini ayat berkaitan, bukanlah kita bukanlah ayat ni khusus untuk masalah penyakit mata. Ya, tapi kita bolehlah Ya, ambil tabaruk. ambil dengan ayat ni kan ya. Jadi surah Qaf ayat 22, sebab macam ni maksud dia, mak dia bila doa-doa-doa kan macam tu cerita dia bang kan. Betul, betul. Doa-doa-doa, lepas tu mak dia pun terdengar macam bunyi soksek-soksek tempat anak dia tidur macam tu kan, Ya, kan. betul. Dengar macam bunyi-bunyi soksek-soksek macam tu tempat anak dia tidur. Jadi mak tu pergi tinjau. Mak tu pergi tinjau dan mak tu terkejut sebab dalam keadaan anak tu tidur tapi dia membaca surah Qaf ayat 22. Ya. Dalam keadaan dia tidur, dia membaca surah Qaf ayat 22. Dia baca Kemudian daripada awal sampai pada ayat 22. Hmm. Tamat baca ayat 22 tu, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-dua mata Imam Bukhari itu boleh celik terus. dikembalikan oleh Allah. Dikembalikan oleh Allah sebagaimana yang didoakan oleh ibu tu, menyebabkan dia pun bising, ibu, ibu, mata saya telah pun kembali pulih, lebih cerah daripada asal, ibu, ibu, ibu. Dan ibu tu perasan sangat masa tu dia baru saja tamat mengulang surah Qaf ayat ke-22, di mana latar belakang kepada makna tersebutnya ialah laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sebelum ini, semasa di dunia, kamu adalah seorang yang lara, ghaflah, lalai. Kemudian tiba masa akhirat kelak, kami sikapi akan kelainan tersebut dan kamu akan lihat dengan mata kasar kamu sendiri. Ayat ini berceritakan tentang akhirat. Tapi tak apalah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menguasai, yang maha luas akan ilmunya. Jadi akhir sekali boleh celaklah Imam Bukhari. Maka di sini kita boleh ambil satu pengajaran kedua. Pengajaran pertama tadi tentang ayah dia yang hebat. Sekarang ibu dia yang hebat. Sebab ayah dia hebat kerana dia adalah pencari, maknanya yang mencari nafkah untuk keluarga dan dia jadi manusia paling amanah dan takwa kepada Allah. Inilah satu sifat yang kita nak cari, tuan puan. Macam mana kalau kita ada anak kita nak cari menantu kan. Kalau ikut-ikutkanlah yang kita paling nak apa dia? Menantu yang boleh memberi jaminan biiznillah dengan penuh amanah dan takwa bahawa saya akan jaga anak ibu ni, jaga ni isteri saya ni, bahkan keturunan kita nanti, sebab keturunan kita lah anak mereka tu kan, daripada rezeki ataupun daripada sumber yang haram atau syubhah. Ini memerlukan kepada amanah dan takwa yang bukan bukan calang-calang lah. Ayah dia dah berjaya, ayah Imam Bukhari. Ibu dia pula. Sebab dalam konteks ni sebenarnya ibu tu bukanlah pencari nafkah, betul kan bang kan? Ya, itu kerja ayah. Tetapi Ha, kekuatan yang ada pada ibu yang kita boleh ibrah di sini adalah kekuatan berdoa ya. untuk kebaikan anak. Dan ternyata, jadi kalau ditanya, Ustaz, ibu yang Bukhari ni salat ajak 2 rakaat ke? Tak. 4 rakaat ke? Tak. Doa ni seminit ke? Tak. Tak tidur malam, tu jawapan dia. Artinya bagaimana kita boleh bayangkan seorang ibu daripada isyak di atas sejadah, solat doa, solat doa, solat doa, solat doa hatta subuh, sampai ke subuh. Pendek katanya, lumat dia berdoa. Pendek kata, entah berapa ratus rakaat dia berdoa, semata-mata minta supaya Allah berikan kepada anak dia celak semula. Betul. Dan Allah bukan sekadar memberikan celik mata zahir, tapi Allah memberikan celik mata hati. Tanpa celik mata hati tak mungkin nak hafaz Quran. Celik mata hati nak hafal hadis, dan kualiti yang Imam Bukhari ada bukan calang-calang, tuan puan sekalian. Kalau kita dengar cerita macam mana jihad perjuangan Imam Bukhari, perjalanan nak pergi ke Madinah kan, nak pergi maknanya nak cari ilmu tu, subhanallah. Kalau kita tengok peta Uzbekistan tu, ke mana Madinah? Saya nak pergi sana, saya nak pergi Jazirah Arab tu kan. Jadi Imam Sangat Bukhari jauh. ni pergi dia seluruh tempat. Apa yang berlaku, okey, Ustaz skip cerita ni. Sekarang ni kita makan macam bubuk mikrofon ni. Tapi ambil dulu pengajaran bagaimana penting di sini Ustaz merayulah kepada diri Ustaz sendiri, kesedaran apa kita sebagai ibu ayah, tolong memperbanyakkan doa. Solat hajat, doa, solat hajat, doa, solat hajat. Agak-agak kalau kita tanya berapa titis air mata kita
yang betul-betul kita pas doa kepada Allah khusus untuk anak-anak kita. Kemenjadian anak kita. Berapa rakaat solat hajat khusus yang kita solat hajat khas untuk kemenjadian anak-anak kita. Kalaulah kita tak seberapa banyak doa, tak seberapa banyak rakaat, maka jangan kita cemburu dengan Imam Bukhari. Sebaliknya, memang baiknya Imam Bukhari selain daripada anugerah Allah, asbabnya datang daripada banyaknya si ibu tu berdoa dan banyaknya si dan tahafuz, nilai menjaga dalam diri kuat pada ayah dia. Bagi contoh sekejap boleh? Saya bagi contoh tuan-puan ya, adalah salah seorang daripada anak kami ya, tak nak sebut yang mana satulah ya. Ustazah sebenarnya meletakkan harapan yang tinggi lah pada dia. Ya. Tak tahulah sama ada Ustaz perasan ke tak kan. Tapi Ustazah secara dalam hati tu meletakkan harapan. Tapi dia tu ada problem sikit pada awal-awal dulu. Iaitu masalah dia ni, masalah macam sesema je kerja dia. Ya, sesema. Jadi sesema suara serak, sesema suara serak. Macam mana nak jadi kori yang bagus kan? Kalau asyik sesema, asyik suara serak. Lepas tu nak nafas kemetot, nafas kontot-kontot, nafas pendek-pendek. Ustazah cuba dah, cuba. Okey, kena macam ni, Dik. Kena macam ni, Dik. Kena macam ni. Tapi kadang-kadang, entahlah Mardiah ya. Nak kata resdung ke apa, tak tahulah. Jumpa doktor lah. Doktor tak pula kata resdung kan. Tapi ada orang cakap manja sangat. Pun jadi macam tu juga dia kata. Jadi kan sama macam mana nak buat ya. Sedangkan kita nak kualiti bacaan Quran tu kan. Pernah juga Zah sampai kata tak apalah terima je lah. Mungkin sekadar ni je lah pencapaian tu kan. Tak apalah terimalah. Sebab dia baik je orangnya kan. Tapi Ustazah selalu merasakan jangan terlalu awal untuk merasakan macam tak apalah terima. Tak. Sebab Ustazah rasa talian hayat kita sebagai seorang ibu ni adalah doa. Jadi kan setiap kali tersentuh hati tu datang lintasan untuk boleh jadi merasa fed up. Ya, boleh jadi merasa macam dah lah tak payahlah harap-harap yang tinggi-tinggi sangat. Tapi Ustaz akan teringat, akan terfikirlah biiznillah apa dia. Kamu ada talian hayat yang namanya doa. Dan Ustaz tak tahu macam mana Allah akan tolong dan bantu. Tapi itulah yang memberi kesegaran. Dan Ustaz rasa Ustaz pun benda yang sama juga kan. Memberi kesegaran. Jadi kan, diam-diam Ustaz memang doa. Doa, wahai Allah. Dan Ustaz ulang-ulang. Ar-Rahman, Allamal Quran. Wahai Allah, Ar-Rahman. Engkau yang mengajar hamba-Mu Quran. Ya, khalaqal insan. Kau yang menciptakan manusia. Allamahul bayan. Kau yang ajar manusia. Semua dari Engkau ya Allah. Wahai Allah, anak aku tu adalah hamba-Mu. Ya, Engkau adalah Tuhannya, penciptanya. Kau kasihan belaslah kepada anakku yang merupakan hamba-Mu ya Allah. Kau bagilah dia boleh baca Quran. Kau angkatlah penyakit-penyakit kat hidung ke, kat telinga ke, kat apa mana-mana lah. Supaya apa? Supaya dia boleh baca Quran dengan baik, dengan lunak. Subhanallah, Ustazah cuma doa-doa je. Sebab Ustazah pun macam tak nak pressure sangat anak tu. Tapi, Masya Allah, Subhanallah, satu hari tu, masa Ramadan kan? Masa Ramadan, Ustaz kata tak apa, satu hari ni kita tak payah pergi masjid. So, kita nak bagi anak yang ni jadi imam tarawih. Daripada Isyak tu sampai tarawih. Lepas tu saya dengar dia baca. Saya dengar dia baca jauh sudah lebih baik daripada saat yang masuk salah-salah. Macam mana nak buat ni? Asyik beringus lah apalah. Lepas tu dah panjang dah nafas dia. Ini Izzah bukan nak Izzah tak bukan cakap nak angkat nak masuk baku angkat sini tak ada masa lah tuan puan nak masuk baku angkat sendiri. Izzah cakap ni pengalaman. Kita tak tahu pun ke depan apa akan jadi. Tapi Izzah bercakap dalam bentuk husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Izzah pun macam Masya Allah dah elok lah bacaan dia. Dah panjang lah nafas dia. Dah betul lah semua. Masya Allah. Sehinggalah sahabat-sahabat sekalian ya, anak tu dapat menghabiskan 30 juzuk hafazan Quran. Pun Ustaz rasa macam Ustaz ni yelah, macam Ustaz ni macam susah puas hati sikit ya. Jadi tapi masih dia kata apa ni hafal-hafal pun tapi kalau tebuk tak ingat macam mana, hafal tebuk tak ingat macam mana. Kami doa lagi. Ya, apalah kami tak nak pressure sangat anak tu asyik bagi nasihat hari-hari kan.
Jadi doa lagi, tiba-tiba kita dapat makluman yang anak tu pergi apa? Pergi isbat. Isbat tu maksudnya pergi tasmek dengan Jabatan Agama Islam lah, Majlis Agama Islam Negeri. Ya, dia akan tasmek hafazan anak tu. Kalau boleh jawab semua soalan, maka anak tu akan diberikan allowance. Allowance ya. Itu negeri, bawah negeri macam tu. Dia akan bagi allowance sebab apa? Sebab menjadi penjaga Quran, menghafal hafazan dan ingat. Jadi satu hari tu Ilza tengok dia baca, dia kata, Umi, dia ada isbat, dia kata. Saya doa lagi. Walaupun kita tak tahulah sejauh mana sangatlah kekuatan hafazan dia kan. Tahu-tahu dia kata, Umi, dah masuk dah dalam akaun bank dia duit daripada Majlis Agama Islam. Saya kata, Subhanallah, ya Allah. Ya, kau sentiasa memberi talian hayat kepada hamba engkau. Dan talian hayatnya adalah doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Ibu ayah di luar sana, adik kakak, jangan cepat nak berasa fed up dalam hidup. Jangan cepat nak berasa. Yelah, nasihat untuk Ustazah juga ni ya. Jangan cepat. Sebab apa? Masya Allah, Subhanallah. Sudah terlalu banyak bukti bagaimana sesuatu tu berubah kerana doa. Sungguh saya cakap. Ustaz ni pun berubah kerana doa. Dulu tengok masa saya kahwin dengan Ustaz dulu. Masya Allah ya. Berapa bang abang punya kilo bang? 120. 120 kawan-kawan. 120. Alah, siapa pernah nampak gambar Ustaz dulu dengan sekarang akan cakap, kawan-kawan kata, Ustaz, apa ni? Ustaz makan ubat apa Ustaz? Apa? Masya Allah. Sebenarnya daripada awal kahwin lagi. Ya. Nah, perjuangan nak kahwin tu kan. Lepas tu daripada kahwin lagi saya doa, wahai Allah ya. ah, Bagi handsome lah suami aku ni ya Allah. Saya doa. Amin. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi sebenarnya saya doa daripada awal. Allah, bagi handsome suami aku ya Allah. Biar mak aku sayang kat dia. Biar mak mertua sayang. Ya, bagi dia okey-okey lah. Ya, tak nak apa sangat. Subhanallah, Allah mendatangkan jalan. Terlalu banyak bukti adik kakak tuan puan. Itu macam tak payah masuk lah dalam bukti ya. Itu saja nak borak je tu ya. Banyak lagi bukti-bukti ya bagaimana subhanallah Allah mengubah sesuatu tu dengan doa. Okay. Baik. Kita habis masa tau. Begini, oleh kerana kita dah nak habis masa, cerita yang Bukhari ni Masya Allah cerita yang panjang Sangat dan setiap menarik. step by step tu ada Masya je Allah. pengajaran dia. Masya Allah. Jadi oleh kerana masa tak mengizinkan, Ustaz nak pergi kepada episod kematian beliau. Imam Bukhari terkenal seorang muhaddis dan terkenal juga seorang yang mati tragis. Masya Allah. Ini satu benda. Matinya tragis tuan puan. Subhanallah. Silakan Ustaz. Tak ingat. Ringkaskan ya. Ustaz ni kalau sebut secara ringkas dan pantas macam kurang sikit feel, tapi oleh kerana tak apalah masa terbatas. Jadi bagaimana beliau dalam Sebelum tu, sebenarnya kita orang dah menangis tau. Kita orang menangis berdua, ingat tak bang? yeah. Kami berdua menangis sebab bila kami mendengar balik kisah kematian Imam Bukhari. Ingat lagi masa tu kami berdua ni kita tengah safar dakwah masa tu kan, dekat Terengganu kan. Kita ulang balik kisah sebab nak bagi semangat. Kami sama-sama nak bagi semangat, sabar dalam hidup ni. Apa ni, kita ni diuji terlalu sedikit nak bandingkan dengan ulama-ulama silam. So kita cerita balik sehebat-hebat Imam Bukhari, tengok macam mana orang yang berkuasa buat kat dia. Ya, jadi kami menangis dua orang masa tu, ingat lagi. Tapi ni Ustaz tak payah nangis lah sebab Ustaz nak kena reka-reka cerita. Sebenarnya betul cerita yang Bukhari ni step 10 hingga 16 tahun, Masya Allah cerita menarik banyak sekali. Umur 16 sampai 30 lagi menarik. Sampai pada usia 60 lagi menarik. Dan kemuncaknya adalah ketika mana beliau di usia penghujung usia. Apa yang berlaku? Rekas ceritanya ialah bahawa Imam Bukhari ni boleh katakan imam yang sangat masyhur nombor satu. Semua kenal. Di Hijaz kenal beliau. Hijaz ni makna Mekah Madinah. Di Mesir kenal beliau. Di Syam orang kenal beliau. Syam ni Jordan, Lebanon, Syria, Palestin. Di Iraq orang kenal beliau. Kemudian akhir sekali beliau pun nak baliklah ke kampung halaman beliau.
Namun beliau terlebih dahulu dijemput untuk pergi ke Khurasan. Khurasan ni Iran lah. Ya. Bagaimana orang menunggu Imam Bukhari ni disebut dalam kitab-kitab dua marhalah. Dua marhalah ni maknanya 80 kilometer sekeliling. Masya Allah. Tak ada lagi Zaman Dia dulu. zaman dulu ni maknanya nak menyambut Imam Bukhari tu 80 kilometer lah lebih kurang manusia. Beratur menyambut, Masya subhanallah. Allah. Jadi yang sambut event management kat situnya seorang alim juga yang bernama Muhammad bin Yahya. Ini cerita yang sangat masyhur. Okey, ini ada seorang sahabat lama aku, seorang muhaddis Imam Bukhari, maka aku nak jemput dia datang ke Khurasan. Maka pergilah Imam Bukhari datang ke Khurasan. Jadi apa yang berlaku ialah beliau mengajar talaki kita anak murid ramai, tapi apakan daya, bahasa mudahnya ialah ramai orang menumpu kepada kelas Imam Bukhari dan tak pergi lagi ke pondok-pondok ilmu yang lain, termasuklah kepada Syekh Muhammad bin Yahya sendiri pun. Maka di sini ialah manusia Terpelengok sikit hati. okey, terpelengok sikit. Bukan kata dengki tak, tapi sedikit terpelengok. Ya. Dan perkara ini memang bukan seorang yang rancang, tetapi dirancang secara berpuak-puak. Ada satu kelompok mengatakan, macam manalah kita nak hapuskan semula pengaruh Imam Bukhari yang sudah pemelaut dan meninggalkan kita semua ni. Ya. Akhir sekali, cetuslah satu perkara yang pada masa itu sedang hangat. Cerita tu berlaku di Iraq zaman Ahmad bin Hanbal dan menjadi fitnah besar kepada Ahmad bin Hanbal sampai masuk penjara. Jadi dengan harapan, okey, kita guna metod yang sama untuk kita perangkap Imam Bukhari. Supaya masuk penjara Masuk juga. penjara juga. Jadi ditanya soalan yang sensitif. Soalannya apa dia? Apakah Al-Quran kalamullah ataupun makhluk? Soalan ini telah pun memerangkap Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke masuk penjara, di repeat skrip yang sama. Pun begitu ya, Imam Bukhari jawab dengan paling cermat dah. Paling cermat dan betul pun. Al-Quran ialah kalamullah min haithul madmun, dari segi isi kandungannya. Adapun yang kita lafaz, adapun yang tertulis itu memang adalah yang baru. Selamat, Yang kita selamat. tulis tu lah Yang baru kita kan? tulis, ya, yang kita sebut Bismillah tu yang baru. Tapi isi Bismillahirrahmanirrahim dan seluruh yang lain itu adalah qadim. Pun begitu selamat, tapi oleh kerana fitnah ni, Masya Allah, disebar sampai ke pekat disebut konon-konon Imam Bukhari ajar ilmu salah. Ajar bahawasanya Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan bukan begitu. Bukan begitu. Akhir sekali bagaimana Imam Bukhari mulai diboykot. Ada masa Imam Bukhari mulai cuba diceroboh dan seumpamanya. Jadi akhir sekali Imam Bukhari berkata, tak apalah, aku boleh keluar daripada Khurasan. Aku datang ke sini bukan aku nak, tapi aku dijemput dalam keadaan ratusan ribu yang kamu nak belajar dengan aku. Jadi tak apalah, kalau ini balasan kamu, maka biarlah aku pulang semula ke kampung halamanku di Bukhara. Jadi dia kasih kita masa Itu yang istana panggil. belum lagi. Ah. Okey. Kemudian baliklah ke Bukhara. Jadi Muhammad bin Yahya ni, sepupu dia adalah governor di Bukhara yang bernama Khalid bin Yahya. Jadi beritahu kata jangan layan sangat Imam Bukhari. Tapi tak apalah, buat sementara ni dia layan. Cuma dia kata apa? Okey Imam Bukhari, kamu ni alim, aku nak kamu datang ke istana, ajar anak aku ilmu agama. Para hadirin sekalian, bagaimana Imam Bukhari, tengok bagaimana azimah dia mantap, mauqif dia mantap, pendirian dia mantap, prinsip dia mantap. Apa dia kata? Satu perkataan Imam Bukhari yang sangat masyhur yang sehingga hari ini pun diulang. Apa dia? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Bahasa mudahnya, nak cari ilmu, kita kena cari ilmu. Bukan suruh guru datang ke tempat kita. Masya Allah. Padahal dia berhadapan dengan gubernur tu. Dia berhadapan dengan raja ni. Jadi rajanya murka, marah. Akhir sekali diusir lagi. Pergi ke tempat yang lain. Jadi bagaimana dia diusir daripada Khurasan, diusir sampai ke Bukhara, diusir lagi sampai ke... Daripada kampung dia pun dia diusir. Daripada tanah air dia pun dia diusir.
ujung hayat dia tu penuh dengan peristiwa pengusiran, pengusiran, Ya. pengusiran. Daripada Bukhara pergi ke Samarkand. Samarkand juga diusir lagi. Diusir lagi sampai ke peringkat diboykot. Sesiapa yang cuba mendekati Imam Bukhari, dia pun akan ditahan. Dia juga akan ditahan. Jadi akhir sekali bagaimana Imam Bukhari cubalah cari seorang saudara dia di satu tempat namanya Kartan. Bukan Kelantan ya. Kartan ni berjiran dengan Samarkand. Jadi kata dengan Imam Bukhari, boleh tak aku nak berehat sekejap, aku ni penat. Duduk seketika, tetap juga diserbu, minta supaya keluar daripada rumah kamu. Kata dengan kamu kena tangkap. Dalam keadaan Imam Bukhari penat, tak cukup makan, tak cukup minum, tak cukup rehat. Akhir sekali Imam Bukhari, tak apalah, aku akan keluar malam ni juga. Maka disiapkan 2 ekor kuda, satu kuda untuk dia isi kitab-kitab dia, satu kuda lagi untuk dia sendiri yang naik. Bila ditanya oleh sahabat dia, kamu naik ke mana ni? Ini malam raya ni, malam raya ni, semua orang bersuara gembira. Kata Imam Bukhari, aku pun tak tahu nak ke mana. Bumi yang begitu luas bagi aku sangat sempit. Tetapi aku sudah reda jika sekiranya Allah mengambil nyawa aku sekarang juga. Maka memang dia keluar dan dia rasa penat sangat, dia berehat lah seketika. Kalau kita agak berehat di bus stop lah, berehat seketika, kawan ni jejak, tengok tidur, tapi kenapa tidur tak macam tak bangun ni, kejut, tiba-tiba mendapati inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diusir, mati dalam buangan. Tidak ada seorang pun yang meraih, bahkan sesiapa yang simpati pun dalam keadaan mereka juga akan dikenakan tindakan. Bahkan lebih tragis bagaimana akhir sekali beliau ditanam dalam keadaan dalam semak samun dan disembunyikan seketika supaya apa? Orang yang jahat tu cuba nak bongkar kubur dia. Ini Imam Bukhari. Masya Allah. Cuma sejarah panjang lah. Bila mana pada zaman modennya ialah bila mana Suharto dia diberi peluang untuk melawat Uzbekistan. Antara perkara pertama yang diminta daripada kerajaan Soviet ialah aku nak pergi ziarah kubur Imam Bukhari. Jadi kelang kabutlah pemerintah tersebut. Okey. Bila beritahu kubur tak terurus lagi gini, maka kata dengan Soeharto, okey, tak apalah kalau macam tu, kalau kamu tak nak jaga, aku akan bawa jenazah dia, bawa hantar ke Indonesia. Jadi pada masa itu menjadi isu negara seketika. Walau bagaimanapun pihak pemerintah kata okey, tak apalah, kami akan bawa semula jenazah beliau ni, tanamkan di Bukhara, di bagian tempat dia dilahirkan. Dan alhamdulillah kami semua, ya alhamdulillah dengan izin Allah, pergi melawat kubur beliau yang sangat cantik sekarang ni, jadikan destinasi masjid yang sangat luas kan. Pusara dia tuan-puan, ada masjid kat situ. Dibuat masjid yang boleh, masjid tu adalah mengambil inspirasi daripada Masjid Nabawi. Maksudnya dia buat besar sangat, dia nak letak biar boleh muat 40,000 orang jemaah. Bayangkan besar masjid tu. Dan tepi dia tu ada pusara Imam Bukhari. Bayangkan, subhanallah. Ya Allah, memang manusia halau dia. Manusia nak buang, manusia nak pupuskan, nak apa. Tapi Allah tatang nama Imam Bukhari, jasa Imam Bukhari, sampai kita hari ni pun dapat dapat manfaat dia dan betapa popularnya Imam Bukhari. Kalau hadis Imam Bukhari, riwayat Bukhari, tak ada apa nak, tak ada lagi dah nak apa, nak bahas-bahas dah, makna tak ada nak apa, nak petikai dah. Sebab hadis sahih Bukhari tu telah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Yang telah dibuat oleh Imam Bukhari kan, ambil hadis-hadis sahih tu dan dikumpulkan. Tapi subhanallah, hidup orang berjuang, hidup orang berjihad ni, dia bukan ditabur apa, pemadani merah. Ya, sebab itu bila kami pergi ziarah Uzbekistan tu dengan ulama-ulama yang kita ziarahi tu, sebab dia bukan semata-mata ziarah kubur ya tuan-puan, tapi kita nak mengambil, Masya Allah, inspirasi daripada kekuatan yang mereka ada. Ya, perjalanan apa ni, daripada perjalanan hidup mereka tu, pengajaran daripada hidup mereka tu. Jadi memang
memang memang begitulah masa kami pergi ke Uzbek tu. Itu belum lagi kita cerita tentang bagaimana Islam sampai ke Uzbek. Macam mana ya Allah. Dia panggil apa? Laluan sutera. Oh, ini memang kalau nak cerita yang ni Ini 3 jam lah Oh, habis cerita. laluan sutera ni makna laluan perdagangan, jadi laluan dakwah, jadi laluan apa? Hubungan antarabangsa adalah itulah dia koridor Zarafshan sampai Karakum. Tu dia punya uh, Kita biasa dengar kan laluan sutera uh, daripada China sampai kepada Asia Tengah. Jadi rupa-rupanya betul-betul center kepada laluan sutera itu adalah betul-betul di bandar Uzbekistan. Di situlah laluan sutera dalam bentuk dakwah, di situlah bentuk ekonomi, di situlah dalam bentuk pemusatan diplomatik. Dan kami pergi melawat yang betul-betul center pasar-pasar dia tu. tersebut. Masya Allah, sehingga Pasar hari dia. ini. Dia tak ada yang Sehingga tempat hari ini. orang berjual-jual tukar-tukar Hmm. barang kan. Sebab dia laluan sutera, maknanya ada pertemuan di antara pedagang-pedagang, ya pendakwah-pendakwah dari pelbagai tempat. Masih ada lagi. Jadi macam itulah adik kakak sekalian ada memang. Okey, jadi um, betul lah macam Ustazah kata, memang hasrat kami nak pergi sekali lagi ke Uzbekistan. Tetapi adalah di kalangan jemaah ni yang kata apa, Ustaz, Uzbekistan dah pergi, boleh tak kita melangkah ke yang lebih jauh sikit lagi? Ustaz kata ke mana? Terkejut juga bila Ustaz dengar, pergi mana? Pergi Rusia. Jadi Ya. rupa-rupanya, Masya Allah tuan-puan, daripada Uzbek ke Rusia ni 4 jam saja. Hmm. Dan bila Ustaz membuat survei, rupa-rupanya Masya Allah, Islam di Rusia begitu sekali berkembang pesat sekarang ini. Sebab apa kerajaan dan pemerintah, Putin, dia tidak menghalang. Dia tidak menghalang untuk Islam berkembang di sana. Bahkan dia telah pun merasmikan banyak masjid di sana. Mana beritahu kolaborasi beliau dengan orang Islam. Nak makan yang halal food mudah, komuniti orang Islam ramai dan juga sejarah-sejarah Islam ada yang selama ini kita tak tahu. Sebagaimana kami ni tak tahu pun apa yang berlaku kat Uzbekistan. Bila kami selangkah, Masya Allah, tabarakallah banyak. Begitulah juga adanya makam hatta sahabat Nabi pun ada di Rusia. Jadi akhir sekali Ustaz pun bersetuju lah. Ya, kita ada Bersetuju. trip. Tu cerita terus. Okey, kita tunggu lah. Kalau nak, kita ada trip pada bulan 8 hingga 15 Januari. ya, insyaAllah kita ke Ha. Rusia, ya, tengok jejak-jejak kat sana lah. Jejak Rasul Ya, di Rusia. kita tengoklah ya jejak macam mana kan. Kita pun tak sampai lagi. Sebab biasa kami pun nak pergi tempat yang kami belum sampai. Tapi sahabat-sahabat kami dah sampai, kami dah dapat beritanya. So boleh siapa-siapa yang nak ikuti tu tengok je lah dekat dekat apa dekat medsos ustazah dan ustaz kat situ ada bahan dia. Jadi kalau di muka buku mungkin boleh ditunjukkan lah ya. Jadi kan so kita tutup ya. Ya. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat sekalian Nak ke Bandung ni. kami nak kena ni dah pasal esok kami nak pergi ke Bandung ya. Sebenarnya berjalan ni memang penat. Ceritanya ya berjalan ni memang penat. Kalau berjalan semata-mata shopping, Bahkan nak beritahu tak best. ke Rusia ni 14 jam. Ha, 14 jam yang kita akan ya. naik P8 hingga 15 tu pergi ke Qatar, kemudian pergi pula ke Rusia. Jadi campur semua 14 jam. Saya doakan semua Allah lapangkan rezeki lah untuk ikut kami ya, insyaAllah. Berjalan memang penat. Macam baru ni pun saya balik daripada Jepun seminggu kan. Kadang-kadang hati tu bukanlah kata kuat sangat nak pergi, apatah lagi nak apa ni, nak tinggalkan, ya apatah lagi nak tinggalkan family kadang-kadang. Tapi satu benda ya adik kakak semua, kalau kami pergi musafir, kami suka buat buku doa. Di mana buku doa dalam bilik ni? Ya, kami suka buat buku doa. Jadi Ustaz ingat macam ni je. Ya Allah, aku memang musafir, anak-anak tinggal. Yang pergi Jepun itu Ustaz pun tak ikut. Ya, sebab Ustaz masa tu tak sihat. Tapi Ustaz kata, tapi sebenarnya Ustaz berjalan tu membawa mereka. Macam mana masa membawa mereka? Tu buku doa tu. Doa-doa tu adalah untuk mereka, untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi buku doa tu, kulit ke kulit tu kita azam. Okey, musafir aku seminggu ni, biar habis baca doa ni kulit ke kulit. Barulah puas hati rasa pergi berjalan.
Sebab apa? Sebab kita nak ambil kesempatan doa yang mustajab dalam musafir. Jadi kadang-kadang sebab betul-betul cakap, kalau bukan tak penat turun naik kapal terbang, pergi sana, pergi sini, buat trip apa semua tapi yang menjadi semangat tu adalah kita nak belajar dan kita pun nak mengajar, kita pun nak cuba beramal, kita nak mencontohi orang lain dan kita juga menggunakan kesempatan musafir itu adalah untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Yelah, boleh jadi kalau tak musafir tu banyak pula kesibukan lain kan. So berdoa betul-betul, takut tertinggal mana-mana doa. Ustazah memang doa guna buku kulit ke kulit. Supaya tak adalah yang kita kan, kalau doa sekadar kita ingat mungkin tak banyak sangat. Tapi kita pakai buku ni kulit ke kulit. Berasa sangat dalam hati, Allah tenang, lapang. Dan bila balik semula jumpa ustaz, jumpa anak-anak kan, contohnya rasa macam mereka tak perlu tahu pun, cuma hari ni dah beritahu lah kan, rasa macam sebenarnya kita bukan pergi macam tu je, tapi sebenarnya kita pergi tu ada misi kita apa dia? Melangitkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebuah kehidupan ni masyarakat, kalau macam kami ada tahfiz untuk keluarga dan begitulah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa pergi dekat TikTok Sawana Hufaz. Pergi kat sana. Kat sini tak ada apa-apa. ya, beg kuning, biru, hijau semua tak ada kat sini Pergi kat Sawana Hufaz. Sama-sama memberikan sokongan dan dokongan kepada Madinatul Hufaz. Dan cuba rasa, insya-Allah rasanya tidak mengecewakan. Banyaklah pergi kat Sawana Hufaz. Tu pesanan Ustazah kerja rumah. Pergi kat Sawana Hufaz dekat TikTok Sawana Hufaz. So terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Terima kasih tuan-puan semua. Minggu depan tajuk apa? Saling kita mendoakan. Dan insya-Allah minggu depan kami tengah fikir-fikir tajuk apa. Tapi jangan lupa insya-Allah temankan kami 9 hingga 10 setiap hari Rabu malam Khamis, Tazkirah malam Khamis bersama dengan kami dari mimbar Madinatul Hufaz. Terima kasih. Ya Allah, berkahilah semua yang bersama kami pada malam ni. Ampunkanlah dosa kami, mustajabkanlah doa-doa kami, murahkanlah rezeki kami, berilah kami keturunan yang semuanya ya Allah menjadi hamba-Mu yang bertakwa, yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. So, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas.
di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahgia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahgia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahgia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah.
bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia